Assalamualaikum. Kita sekarang ni berada di Rawang dalam perjalanan nak ke Penang. Kita punya Jaulah Mahabbah di seberang Perai dan Bayan Lepas. Sedap saya ingat. Okay. Lepas ni kita akan gerak ke Tapah ataupun Tanjung Malim lah. Sebab kat sini stesen minyak penuh. Kan? Terima kasih. Alhamdulillah, sekarang kita dah sampai di arena Gunung Semanggul. Rehat kejap, take 5 dan akan meneruskan perjalanan ke mana? Seberang Jaya. Seberang Jaya. InsyaAllah lebih kurang dalam 45 minit 1 jam. Seberang Jaya, tunggu roket datang. Alhamdulillah kita dah berjaya sampai ke Masjid Tuna di Seberang Jaya. So insyaAllah bentar lagi kita akan mulakan aktiviti kita. Kita dah selesai buat penyerahan zakat pada asnaf di Seberang Jaya. Sekarang ni kita on the way ke Masjid Negeri di Bayan Lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we just arrived from Masjid Negeri. We have complete our Solat Asar. Now we do some arrangements. Because we are going to distribute zakat. Inshallah, that the event will be going very soon. Inshallah, hopefully everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarimati Raja bagi pihak kawasan utara mengucapkan ribuan terima kasih, sebenarnya jutawan terima kasih kepada pihak Tabung Mawadah untuk program hari ini dan juga kepada pihak Roket sendiri kerana semua program berjalan dengan lancar, dan kami bagi pihak kawasan utara amat berbesar hati
kerana samping kita melakukan usaha niaga, kita juga dapat bersama-sama masyarakat dalam program yang sebegini. Sekali lagi daripada seluruh kaki tangan kawasan utara, ribuan dan jutaan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah selesai sudah majlis kita pada hari ini di Seberang Jaya dan juga di Masjid Negeri. Semoga apa yang kita lakukan ini akan memberikan lebih lagi ganjaran dan rezeki yang akan melimpah lagi kepada pihak Muamalat khususnya. Terima kasih kepada pihak pengurusan di atas sokongan yang diberikan. Terima kasih kepada kaki tangan Northern dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat Rokib. InsyaAllah kita bertemu lagi di Jaulah Mahabbah yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.